Dah suku perjalanan kita. Saya memang setiap tahun memang suka buat dendeng. Daging dendeng kan. Tapi daging ni sebenarnya saya dah tumbuk. Saya dah tumbuk semalam dah. Rebus sedang-sedang dah tumbuk. Saya perap dengan bawang putih. Lepas tu halia. Lepas tu dengan kicap manis. Cari mudah lah. Ni bila dah tumbuk tu, saya dah perap lah lebih dari semalaman lah kan. Patutnya 1 jam 2 jam tu bagus supaya meresap dia punya tu kan. Kena goreng balik. Goreng balik daging dia yang dah tumbuk tadi. Jadi macam ni separuhnya nampak ni. Jangan goreng rangup sangat. Dia cukup-cukup aja macam ni. Ada hitam-hitam sikit kan. Ni juga saya semua apa namanya? Cili pula. Bawang-bawang ni bawang saya goreng, lepas tu saya ke blend. Ni bawang merah yang kecil tu kan. Saya memang suka. Banyak orang kalau tua-tua, kalau orang mak-mak saya dulu kalau buat 1 kilo daging tu 1 kilo lah bawangnya banyak, tapi saya kurangkan lah kan. Yang kita dah tumbuk-tumbuk tu, saya tak ambil video lah. Waktu menumbuk daging tu kan, ketuk-ketuk daging tu bagi dia sedang-sedang lah. Sedang-sedang penyeknya kan. Tapi mungkin lain orang, lain cara dia buat daging dendeng ni. Tapi saya macam ni lah. Simple je. Yang penting saya perapkan dulu dengan bahan-bahan macam bawang putih, halia kan. Kalau nak letak lada hitam pun boleh. Perap dululah. Perap lagi lama perap lagi sedap. Lepas tu kita tumis, gorengkan daging ni bagi dia rangup sikit. Lepas tu baru kita proses menumis kali ketiga. Pertama rebus, ketuk. Yang kedua tumis daging. Lepas tu keempatnya nanti barulah kita buat dendengnya. Dengan rancangan-rancangan. Siap dah dendeng kita. Dendeng kita ni masih basah-basah lagi lah. Pulang lah. Tapi ini dendeng baru. Makan masa basah-basah pun sedap. Nanti kalau kering pun sedap. Okay guys. Ini